bersama kita ni Idin. Waalaikumsalam Idin. Apa ni? Masyihuda Salsabila. Okey. Hmm. Okay, Yang sebelum tu, tadi tak define balik. sebelum tu nak minta maaf lah sebab ada masalah lain sikit. Okay, kemudian kita nak memberi pencerahan sekali lagi lah sebab awal-awal tadi Ayuni dah jelaskan kepada semua followers. Tujuan live kita pada malam ini adalah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat di luar sana, terutamanya anak muda, macam mana dia nak menggunakan media sosial dengan baik. Dan yang keduanya, tujuan live kita pada malam ini adalah untuk menyampaikan seruan ataupun nasihat kepada golongan influencer di luar sana. Macam mana dia nak menyampaikan konten yang berkesan kepada anak-anak muda tu utamanya. Gitu. So, saya rasa yelah kita nak jelas, nak cerita mengenai Ustazah ni siapa, saya rasa tak perlu dah kot. Tapi untuk followers di luar sana, Ustazah Asmah Hussein sebenarnya mempunyai pengalaman sebanyak 20 tahun dalam mengendalikan isu keluarga dan juga perkahwinan. Kita tahu kalau siapa yang follow IG dan juga TikTok Ustazah, Ustazah banyak bincang dan juga menyampaikan pencerahan berkenaan isu-isu tersebut. Dan kita lihat kerjaya Ustazah sekarang ini merupakan seorang pendakwah dan juga penaung ikhtiar Ihsan Care dan juga timbalan pengurusi Majlis Wanita Yadim Maya, Masya Allah, dan juga ahli jawatan kuasa Persatuan Ulama Malaysia PUM. Dan kalau nak tengok pengalaman Ustazah juga, berpengalaman menjadi panelis rancangan TV Tanyalah Ustazah TV9, Pik Wanita, Syariah Meja Bulat dan banyak lagi. Dan saya dapat berita yang Ustazah juga merupakan ahli lembaga TV Al-Hijrah, penasihat Ahli TV Al-Hijrah. lembaga pengarah. Bot. Ya, betul. Ahli lembaga pengarah TV Al-Hijrah. Okey, Masya Allah. Ni berkaitan dengan TV, broadcasting, media berkaitan dengan dunia hiburan dan juga influencer ni. Ustazah memang pakar lah. So, tepat dengan tajuk kita pada malam ini khusus untuk wanita muda, wanita dan juga dunia influencer. Jadi, kita pergi kepada soalan yang pertama teruslah kepada Ustazah. Jadi, kita lihat pada hari ini terlalu banyak media sosial, terlalu banyak platform media sosial dan ramai juga influencer yang tumbuh bagaikan cendawan kita kata. Jadi sebenarnya apakah kepentingan anak muda Islam, kita ni anak muda wanita terutamanya, untuk menjadi influencer kepada masyarakat? Adakah untuk menjadi populariti semata-mata ataupun untuk menyantuni masyarakat? Komentar Ustazah dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ayuni dan semua follower-follower yang ada di luar sana. Alhamdulillah. Siapa yang terleft tadi boleh share balik. Tadi kita ada masalah teknikal sikit. Sambil-sambil tu kalau ada soalan just chat je kat situ, nanti kami akan sama-sama layan lah. So malam ni kita lebih santai. Dan bila bercakap tentang influencer, Ustazah suka nak mulakan dengan satu ayat. Ayat ni memang ayat yang famous dan sebenarnya ayat ni dia terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Bukan dalam satu ayat je tahu, ada banyak ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad din walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Dan Allah lah sebenarnya yang mengutuskan rasulnya iaitu Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk dan dinil haq dan agama yang benar, agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, dan Allah jugalah yang sebenarnya meninggikan, menzahirkan Rasulullah SAW ni atas semua agama-agama yang lain walaupun orang-orang musyrik membencinya. Ayat ni sebenarnya Ayuni saya baca sejak daripada tingkatan 4 ke tingkatan 2, saya tak ingat macam tu, dan saya suka ulang-ulang ayat ni sebab ayat ni sebenarnya ayat yang berkaitan dengan kalau kita ni popular ataupun dikenali, sebenarnya bukan kita yang menyebabkan kita dikenali, tetapi Allah yang angkat kita. Sama ada Allah angkat tu dalam bentuk baik ataupun Allah buka aib kita. Itu kita takut sekali. Tapi dalam konteks ayat Al-Quran ni, Rasulullah ni terpilih dan Rasulullah ni pula yang orang kata dizahirkan oleh Allah dalam kebanyakan manusia. Semua manusia, Rasulullah SAW terpilih.
Sebab tu kalau kita tengok ayat Al-Quran ni dia terdapat dalam beberapa ayat Ayu ni. Hmm. Satunya dalam surah At-Taubah ayat 033. Satu lagi dalam surah As-Saff ayat 009. Lepas tu surah Al-Fathu pun ada ayat 028. Dan kalau kita tengok ayat-ayat ini semua menunjukkan bahawasanya yang pegang hati manusia, yang mempopularkan kita sebenarnya bukan adalah diri kita tapi Allah SWT. Sebab tu kita kena berjaga-jaga dengan perkara ni lah sebagai influencer. Okay. Bercakap pasal influencer pula. Kalau kita kata influencer Islam, kita kena jelas lah apa itu maksud influencer. Ramai di luar sana kan dia macam seronok nak jadi influencer. Sampai kan bila kita tanya budak-budak lepas SPM tak nak masuk belajar dah. Dia kata tak nak sambung. Sebab apa tak nak sambung? Sebab dia kata kalau sambung pun Ustazah bukan boleh dapat kerja pun. Rupanya dia sambung belajar ni cari ilmu semata-mata nak duit. Dia kata kalau gitu jangan sekolah daripada awal. Daripada sekolah rendah tu start kerja dah. Wow, betul kan? Hmm. Jadi sebab dia fikir rupanya masuk universiti ni hanya untuk dapat duit yang banyak. Tak, sebenarnya bukan macam tu. Jadi orang ingat bila jadi influencer ni best tau. Dan Hmm. kenal, banyak duit, bila bercakap contohnya TikTok orang bagi gift banyak-banyak. Tu berapa sampai berekor-ekor singa. Seronok lah kan bagi duit. Hmm. Tapi tak, sebenarnya kalau dalam Islam, influencer ni dia maksudnya pendakwah lah. Influence, he influence people. Dan influencer ni tak semestinya dia terikat dengan berapa follower. Kadang-kadang dia mungkin influencer kepada 1,000 follower dia yang khas Hmm. dalam bidang dia tetapi dia mempengaruhi 1,000 orang itu untuk jadi baik. Itu adalah influencer. So semua orang sebenarnya pada hari ini kalau kita tengok bermula daripada kejadian manusia, semua orang itu adalah pendakwah. Kalau kita tengok dakwah ni mengajak orang menjadi baik ni dia adalah pekerjaan asasi seorang manusia. Lahir-lahir je Hmm. katanya kita adalah hamba, kita adalah khalifah dan kerja utama kita ialah amar makruf nahi munkar. Itu standard dia macam tu. Kan. So influencer kalau dalam Islam dikaitkan dengan kerja dakwah. Cuma zaman sekarang macam mana kerja dakwah tu boleh berlangsung? Kerja dakwah ni boleh berlangsung secara maya maupun secara fizikal. Dan apabila terkenal, biasanya pula dikaitkan dengan dunia komersial. Okay, Hmm. secara umumnya lah, bila kita bercakap tentang influencer, ia adalah orang yang mempengaruhi orang lain. Dan dia boleh merubah pemikiran orang lain. Boleh merubah pula tingkah laku orang lain. Lepas tu Hmm. boleh pula mempengaruhi orang untuk membuat sesuatu keputusan. Itu sebenarnya influencer. So apabila kita sedar tentang perkara ini, maknanya apa dia? Influencer dalam Islam ni, satu kaki dekat syurga, satu kaki dekat neraka. Takut ni. Betul tak? Kalau kita lah, masa kita jadi influencer dan influence orang melalui medsos, tiba-tiba orang ikut kita benda yang tak bagus. Itu namanya dosa. Hmm. Tapi kalau kita ni buat benda baik, orang ikut pula. Orang pun terpengaruh untuk buat baik, berfikir secara baik. Lepas tu berganda-ganda pula kebaikan yang berlaku. Itu namanya amal jariah. Amal Hmm. jariah satu daripada amalan yang kita buat balik ke akhirat esok-esok. Tapi dosa jariah pun kena jaga-jaga. Dia nampak macam buat dosa sekali. Lepas tu dia tak tahu buat taubat. Lepas tu dia bangga pula dengan dosa dia. Lepas tu walaupun Allah tutup dah dosa dia. Tapi dia cerita pula kat orang secara terbuka. Lepas tu budak-budak rasa seronok ikut. Ini namanya dosa jariah. Ataupun saya sebut itu dosa MLM. So influencer kena sangat berjaga-jaga dengan perkara ini. Okay. Lepas tu bila cerita pasal influencer lagi. Zaman tu tak ada digital-digital macam sekarang ni. Hmm. Lepas tu wah di TV. Start di TV. So TV pun masa tu saya pernah lah saya punya slot ni sebab saya fit wanita kan Ayu ni. Dia Hmm. menjadi tontonan sehingga 1 juta lebih. Ada. Kan sebab fit wanita ni dia macam hangat lah orang suka lah bincang pasal head-head. Lepas tu kena pula masa tu public holiday. So saya punya rating masa tu tinggi. 1 juta lebih Hmm. ETV. Tu pun pernah juga. Tapi saya ni orang biasa-biasa je. Tak adalah macam glamour. Ada orang kata keistimewaan tersendiri macam setengah asatizah lain. Biasa-biasa je. Kan? Tapi kemudiannya saya berpindah daripada dakwah di dunia TV, masuk radio. Lepas tu belajar menulis. So kolumni Hmm. artikel and then
Masuk pula Dewan Negara, berdakwah pula di Dewan Negara. So it's a totally different. Saya ingat Mm-mm. kami era berdakwah di luar, mesti dalam dewan ni tak ada masalah nak bercakap ke nak apa kan. Sebenarnya totally different. Itu lain pula cerita dia, pening kepala. And then barulah saya masuk ke dunia medsos. So medsos ni saya ada di IG, di TikTok, Mm-mm. di kan. Telegram pun ada. Tapi basically kalau IG dengan TikTok ni fokus orang muda, FB fokus orang 30 ke atas. Mm-mm. Saya dapatilah ada perbezaan lah juga sebenarnya antara dakwah digital dengan dakwah bukan digital. Mm. Dakwah bukan digital ni Ayuni ataupun kita Mm. influence orang melalui alam fizikal, kadang-kadang kita agak berjaga-jaga dengan tingkah laku kita, dengan apa yang kita nak tuturkan, lepas tu apa yang kita nak kata kat orang, apa yang kita nak buat, kita nak menari depan orang ke, kita nak bergolek-golek ke, kita akan fikir banyak kali sebab orang tu kita nampak dan kita boleh touch. Kalau ada orang tua, kita pun tak, orang kata tak sapa hati, nak bergolek-golek orang-orang yang tak sedar diri, betul tak? Kecuali duduk Mm. dalam game kita je. Tapi dunia digital is different. Dunia digital ni awak tak nampak orang kat depan awak. Yang awak nampak Mm. netizen. Netizen pula awak tak tahu dia tu siapa. Kena-kena saya berterupa pun ada. Lepas tu pakai Mm. nama samaran. Betul tak? Lepas tu Betul. dunia digital ni dia less emotion. Kurang emosi, kurang physical touch dan kurang human touch. Maknanya kalau macam saya sekarang lah contohnya, saya golek-golek-golek. Saya tak perasan pun depan saya ni ada ustaz ke, ada mak ayah saya tengok ke. Jadi kita tak rasa segan tau. So sebab itu, influencer dalam dunia digital hari inilah saya nak pesan kan. Dia sangat kena berjaga-jaga. Okay. Cuma saya pun perasan soalan tadinya adalah berkaitan dengan penting ke tak penting influencer Islam. Mm. Sangat penting. Bila saya cerita tadi boleh mempengaruhi orang. Sangat penting hari ni Ayuni, kita kena Mm. wujudkan ramai influencer Islam. Bukan Muslim Influencer Muslim kita ada ramai. Tetapi influencer Islam yang mempunyai fikrah dan pemikiran Islam, lepas tu yang sanggup berjihad untuk mempengaruhi amar ma'ruf nahi munkar orang. Lepas tu yang keempat, dari Mm. pakaian kita, mulai kebaikan kita buat kebajikan, kita tanya khabar, kita selalu orang kata pergi dekat dia, tepuk dia ke. Tapi alam digital, macam mana awak nak dakwah bilhal? Tapi boleh, kan? Jadinya sekarang, kalau misalnya pempengaruh Islam ini tidak memenuhi alam medsos, lama-lama alam medsos yang dunia sangat terbuka ini akan Mm. dipengaruhi oleh influencer negatif. Which is influencer negatif ini akan menariklah generasi-generasi saya je. Tapi, dan awak ingat semua orang ni macam awak? Tak. Mm. Dalam dunia digital terbuka, awak kena ingat. Selain daripada orang yang orang kata macam awak just nak share, betul tak Mm. Awak nak share tepi, share pakaian, share aktiviti, share hobi. Ramai di alam digital ni, mereka yang masuk ke alam digital dengan tujuan yang very specific dan objektif. Iaitu Mm. macam mana? Mereka mempunyai pemikiran dan ideologi yang bertentangan dengan Islam, ada falsafah tertentu di sebaliknya. Macam saya lah Yuni cerita kan. Kenapa saya bersungguh-sungguh sangat duk cerita pasal jodoh, persediaan perkahwinan 1 tahun hingga 5 tahun. Awak ni akan ditindas dan dikongkong oleh lelaki. Hidup awak ni akan jadi rosak. Awak ni adalah manusia teraniaya. So dia akan melihat sistem perkahwinan itu tak betul. Dan kan sistem perkahwinan dalam Islam ini adalah konsep perkahwinan suci. Kita bukan kahwin macam kambing macam tu. Kita bila kahwin ada tanggungjawab, ada hak, betul tak? So Mm. bila macam ni, saya sebenarnya sedang berlawan dengan orang yang mempunyai ideologi berbeza dengan kita. Mm. Iaitu orang yang tolak sistem perkahwinan. Orang yang tolak sistem kekeluargaan. Dan mereka tolak bukan sebab saya memang dikelilingi orang bercerai lah, saya tak nak terima. Bukan kerana itu. Kerana Mm. mereka bawa ideologi khas. Itu. Jadi benda-benda macam ni, bila kita masuk dalam dunia digital, kita kena sedar benda ni memang wujud. Dalam erti kata lain, digital lah adalah tempat sesuai untuk memperkenalkan konsep penjajahan baru. So kalau awak
tidak berperanan betul-betul lah dalam bidang awak. Katalah awak memasak. Ustazah, saya suka macam siapa? Kita punya influencer tu, Umi yang Umi. suka tu kat Johor tu kan. Ha. Dia semua benda orang follow dia. Betul, bagus. Dia share memasak. Dan dia faham pula memasak tu apa. Dia jaga dia punya pakaian dia. Dan kalau elok lagi, memasak tu pula ke arah pemakanan halal. Pemakanan Rasulullah contohnya kan. Dalam tu selit sikit-sikit, 2 patah tak apa dah. Sebabnya dia bawa falsafah cara hidup dan pemakanan ikut Islam. Itulah sebenarnya influencer yang kita nak. So you jangan naik sangatlah dalam dunia digital. Sebab dalam dunia digital kita sedang berperang. Hmm. Kalau awak tak nak lah duduk dalam dunia ini, dah awak kata tak apalah Ustazah, saya tak nak lah sebab dunia ni karut-marut lah. Saya tak nak join, teruk negatif, nanti saya pun terbawa-bawa lah Ustazah. Maknanya awak telah tinggalkan medan dakwah yang sangat penting ini. Wallahualam bisawab. Masya Allah. Uh, Satu poin yang Ayuni nak sebut sekali lagi yang Ustazah beritahu tadi adalah bagaimana Allah Ta'ala mengisytiharkan kita kepada manusia ni umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Dan ending ayat tu Ukhrijat adalah linnas. ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, macam Ustazah beritahu. Dan medan kita hari ini adalah masuk ke media sosial. Dan penting ataupun tidak, jawapan Ustazah seperti tadi, overallnya memang sangat penting untuk kita masuk ke medan ini. Jadi kita pergi kepada soalan yang kedua. Tadi kita berbicara tentang penting ataupun tidak kita masuk. So, bila mana kita dah tahu pentingnya untuk kita berada di media sosial ini dengan konten-konten yang bagus, jadi apa sebenarnya mindset ataupun persiapan kita untuk masuk ke medan ini? Dipersilakan Ustazah. Okey, pertama awak kena decide awak nak jadi influencer yang apa. Itu penting. Lepas tu platform apa awak nak fokus. Semua tu memainkan peranan. So gini, kita tak boleh berdakwah ni secara sembrono. Tidak ada dalam Islam. Islam ni bila kita buat sesuatu, dia mesti efektif. So awak kena decide, awak nak jadi influencer apa? Influencer yang memberi penerangan, influencer yang bersifat mempertahankan, influencer yang bersifat provokatif. Dia ada macam-macam sebenarnya. Lepas tu awak kena decide, bidang awak bidang apa? Bidang masak, bidang pakaian, bidang Quran, bidang politik, bidang isu semasa remaja. Susi ada banyak jenis. So awak decide dulu, awak nak jadi influencer apa dan platform mana. Platform tu dia sangat penting. So awak fokus. Contohnya kalau saya di IG dengan TikTok, saya fokus on jodoh dan juga pasangan muda. Sesuai lah. So memang bidang saya pun. Saya memang bidang saya. Kan? Mereka ni adalah otak-otak yang mana bila dia mengajar memasak, dia bukan setakat memasak tau. Tapi dia sentiasa menambah ilmunya. So sebagai influencer, ilmu is very important. Sangat-sangat penting. Awak jangan dianggap sebagai influencer naif yang tak tahu apa-apa. Lepas tu orang buat konten, awak buat konten. Lepas tu tengok-tengok, alamak, konten dia kadang-kadang salah sumber sebab awak tak faham disiplin ilmu. Gila, jangan percaya ya, muka saya tu sebenarnya itu filter tu. Dia kata muka bersih itu filter. Saya orang dia suka komen isu politik. Ada orang dia suka komen isu berkaitan dengan sains. Betul tak So awak kena tahu limitasi nak komen tu. Contoh macam bidang saya. Bidang saya Feka ni, benda-benda yang khilaf-khilaf sangat tu, yang berselisih pendapat sangat, saya tak akan share dekat medsos. Sebab dia akan mengundang kepada perbalahan pula di kalangan masyarakat orang awam. Awak kena ingat, dekat medsos kita ni, orang ni macam-macam. Bila kita jadi influencer, orang macam-macam. Kecuali awak buat, medsos awak tu tertutup khas untuk orang seperti awak je. Tu tak apa awak nak bincang mendalam. Contohlah awak nak belajar, nak bincang pasal isu yang berat, tapi isu tu berkaitan dengan perselisihan pendapat yang sangat besar. So awak pun buka lah grup khas, hanya 50 orang je grup awak ni. Nak gogeng. Tu ikut awak lah. Tapi kalau terbuka macam kita ni Ayuni, you kena sangat jaga-jaga. So kita kena pilih. Bila dalam dunia medsos, ilmu apa yang awak nak bagi dan setakat mana. Macam tu. Okey. Macam mana kalau minat konten-konten jenis bisnes dan politik? Bagus Fatimah Zahra. Kalau you minat bisnes, kena join macam talk-talk bisnes seperti dekat BFM. Kan 89 tu. Dia punya frekuensi 89 bisnes FM tu. Kena dengar lah.
Yang jenis-jenis macam tu, awak kena dengar ZRA Stream contohnya. Kan? Kalau minat politik, awak kena baca buku-buku falsafah dulu, falsafah Islam dulu. Macam Syed Najib Al-Atas tulis pasal sekularisme. Awak kena faham sebab politik ni dia aliran ideologi. Komunisme tu apa, demokrasi tu apa, liberalisme tu apa. Kalau betul nak politik, you kena start dengan falsafah Islam. Apa beza falsafah Islam dengan falsafah Barat? Then barulah awak dapat kerangka sikit, lepas tu awak ulas. Walaupun ulas tu very simple je. Benda tu simple. Tapi bila awak ulas, walaupun benda tu simple, orang tahu awak ada something dalam otak awak. Awak bukan biasa-biasa just ulas. Ada orang dia just ulas macam ni Ayu ni. Dia nak write issue. Saya tahu ada orang nak write issue. Dia nampak isu tu tengah hangat masa tu, dia pun komen. Tapi kita tahu dia komen tu dengan tidak ada kerangka yang betul. Menyebabkan orang lagi kucak-kacir. Tapi kalau komen bagus, kita pun rasa seronok. Oh, ada ilmu, baru belajar, baru tahu. Walaupun dia mengkritik, tapi kritik dia kritik berilmu. Walaupun dia kritik, contohnya kat TikTok, kita kritik 1 minit je. Tapi 1 minit tahu nak pilih point yang very orang kata sesuai untuk orang awam yang umum. Tu maksudnya. So benda ni sangat penting ilmu. Yang kedua skill lah. Skill pun penting. Nak dapat kat mana skill ni? Skill ni awak dapat melalui pergaulan dengan orang ramai dan kena duduk dalam circle yang betul. Kalau awak ni contohnya nak jadi influencer pakaian, muslimah, awak kena duduk dalam geng-geng circle, pembuat-pembuat pakaian muslimah. Ataupun designer muslimah, ataupun orang-orang yang cakap bidang muslimah lah. So awak tak lari tau. Orang tahu awak ni ada otak lah pasal fashion. Tak adalah komen mengaku je ikut dah nak komen budak ni. Kan macam tu, nampak tak? So bila duduk dalam circle, awak akan ada skill. Ada orang tanya saya, Ustazah, macam mana Ustazah boleh komen isu? Sebab saya macam ni. Kalau TikTok IG, biasanya saya akan banyak berletek. Macam mak-mak berletek, kan? Lepas tu kalau dekat FB, saya banyak buat statement. Statement isu-isu semasa. So dia kata, macam mana Ustazah boleh komen benda tu dalam masa seminit, tapi maksudnya sesuai lah dengan pendengar tu. Sebenarnya benda tu dia pengalaman bertahun-tahun dan bergaul dengan circle yang betul. So kita akan dapat skill. Dan bila kita cakap, kita tahu kalau kita cakap macam ni, kesan dia macam ni pada orang ni. Bila kita tulis macam ni, kita menyebabkan orang ni terasa hati. Kalau kita tulis macam ni, apa maksud yang kita nak? Itu adalah skill. So benda-benda tu yang kena belajar. Lepas tu saya nak bagi tahu awak lah, kalau nak jadi influencer kan, kena duduk dalam grup. Dia tak boleh seorang-seorang. Kalau influencer seorang-seorang, dia mudah hanyut. Sebab apa? Sebab dunia influencer ni adalah dunia komersial, dunia popular. Bila popular, dia menjanjikan kemasyhuran. Pergi mana-mana orang akan tegur, Ayu ni nak ambil gambar. Macam tu kan. Lepas tu kalau orang jemput awak kan macam, oh dipersilakan, Ayu ni Insta famous. Macam naik kapet merah lah macam tu, naik atas pentas. Siapa nak tahu Ayu ni macam gitulah. So awak akan sentiasa dipuja oleh orang tau. Tak termasuk cerita bak duit lagi. Buka je satu produk, orang lain jual ribbon RM15, luar RM2. Awak jual RM15 pun laku. So kalau awak tak ada dalam grup, tak ada mentor, tak ada grup yang jaga contohnya, tak ada kawan-kawan kat tepi, awak sorang-sorang je naik, awak akan mudah tersungkur. Ataupun hanyut, lama-lama orang akan tengok, kenapa ni Ustazah influencer tapi macam pelik je perangai dia lama-lama Ustazah. Kenapa Ustazah macam dia jadi, kenapa jadi glamour? Kenapa mulut dia dah macam lain dah Ustazah? Sebab dipuja-puja. So sebab tu saya selalu sebut, macam saya contohnya, saya ada circle saya. Kan? Ada team yang jaga. So tak adalah bila kita nak buat sesuatu tu, kita semua benda kita nak share. Ataupun semua tu kita macam orang kata nak menunjuk je ni. Tak. Kita pilih-pilih. Lepas tu kalau kita tersalah, orang tegur. Itulah sedikit orang kata my setting lah yang perlu ada kalangan influencer, terutamanya anak muda. Wallahualam bisawab. Okay, baik. Terima kasih kepada Ustazah di atas beberapa poin
dan juga garis panduan kepada kita how to be influencer. Ya, walaupun kita rasa macam yelah influencer macam nak bagi level tinggi sikit tapi mungkin peranan kita berada dalam media sosial tu walaupun followers kita biasa-biasa je tapi sebenarnya setiap orang ada peranannya sebab setiap orang ada media sosialnya. So garis panduan dan juga kerangka yang Ustazah berikan kepada kita itu memang sangat berguna lah Ayu dengan ni, disiplin ilmunya. Ya. gini, influencer ni Ha. tak semestinya 50K, 100K baru dipanggil influencer. Yalah, 10K. betul Ustazah. Yalah. Macam kalau tengok budak sekolah kan, dia terkenal di kalangan sekolah dia, dia punya follower 2,000. Oh dah dikira hebat dah tu. 2,000. Betul. Oh dikira, sebab saya cek lah budak sekolah. Dia kata, ni Insta famous Azhar, Insta famous, Insta famous. Dia kata berapa? 2,000. 2,000 tu kira kau-kau lah bagi budak sekolah. Okey, saya kata awak. Tu Jadi maksudnya. influencer dalam kalangan dia. Okey. Okey, terima kasih kepada Ustazah untuk sebab menjawab soalan yang kedua, apa persediaan kita untuk masuk ke medan media sosial inilah. Dan yang ketiga, untuk soalan yang ketiga, bolehkah Ustazah share pengalaman Ustazah? Sebabnya Ustazah tadi, Ustazah dah sebut dah sikit lah pengalaman Ustazah masuk bermula dengan medan fizikal, lapangan dan sebagainya. Kemudian menjadi berdakwah di medan Dewan Negara kan. So Ustazah boleh cerita seluas-luasnya lagi pengalaman Ustazah masuk ke medan ini dan apa sebab Ustazah menjadi ialah model kepada masyarakat luar sana tentang isu kekeluargaan remaja dan sebagainya. Dan Ustazah viral dengan respon isu Libres dan sebagainya. Ustazah share lah banyak-banyak pengalaman Ustazah supaya kita ambil pedoman kat sini di Ya. Persida. Ha. Okey. Dia macam ni, dulu kalau dunia TV, kalau buat live, saya suka buat live tau. Sebab kalau live dia cepat habis. Kalau yang tak live tu, dia akan cut-cut panjang. So, bila kita buat live, dengan sendiri kita akan diajar bercakap very laju. Lepas tu, on the dot kita punya point. Sebab live tu, betul tak? Lepas tu, dia kan, kalau tidak dia akan drag masa semua tu duit bagi orang TV. Lepas tu, di TV juga kita akan belajar bercakap tanpa audience. Dan kita kena peka dengan pergerakan kamera semua. So kita kena very tough lah. And then di TV juga, kalau dah tersalah, dia memang susah lah nak pusing balik kan. Macam tu, sebab dia live. So benda tu sebenarnya memberikan skill yang sangat besar lah kepada saya. Kan? Itu pengalaman lah. Saya baru perasan Ayuni, ramai juga kita punya influencer di dunia digital ni dia very best lah berbanding dengan dunia TV saya dululah. Tapi saya ni biasa-biasa je. Bukan kata TV kau-kau, tak macam Dato' Afiza Musa, tak ada. Saya very biasa. Kan? Cuma orang panggil lah sebab bidang saya ni orang tak nak buat. Bidang fiqah wanita tak ada siapa nak buat. Lepas tu yang ulas isu semasa pun tak ramai ustazah yang nak ulas. Macam tu. Jadi saya daripada dulu buat isu semasa. Jadi sebab itulah dia orang pusing-pusing kena panggil juga saya. Biarlah saya ni bodoh-bodoh macam tu pun. Tapi saya dapati kalau dunia digital sekarang, walaupun awak ni seorang yang introvert, awak still boleh jadi influencer. Betul tak? Kan awak kalau dunia digital sekarang, awak boleh buat. Kadang-kadang tak payah nampakkan muka awak. Kan? Lepas tu, awak just perkenalkan mungkin video awak yang orang kenal. Tapi tuan tak tahu pun siapa dia. Lepas tu boleh pakai pudar. Kan? Lepas tu awak boleh buat voice over. Kalau bercakap tersekat-sekat pun tak apa. Sebab awak boleh buat voice over. Kan? So, saya dapati ada perbezaan juga. Bila saya bercakap dengan saya contohnya buat sparring partner lah. Forum ke apa ke. Dengan orang lama. Dia akan very fluent tau. Lempar kat mana-mana golek dia boleh. Tapi kalau yang baru-baru ni, dia memang dari segi digital, penampilan, dari segi ni memang power. Cuma ramai juga yang tak boleh macam live dia macam ni. Sebab kebanyakan juga adalah introvert. So dunia dakwah, dia lagi terbuka sekarang. Itu pengalaman saya lah. Sebab tu orang tanya kenapa saya boleh cakap laju tanpa ada Kan perasan tak? Kalau saya bercakap kan tak ada Yalah macam mana nak ada Sebabnya kalau kat TV, satu soalan 8 minit kena jawab. Memang kena 8 minit, laju lah. Kalau kan marah kat orang dah. Betul tak? Lepas tu kalau dekat parlimen,
Kalau dekat parlimen, contoh speaker kata 8 minit untuk Asma, kan? YB Asma 8 minit. Kalau saya kan dah rugi. Saya ada 40 soalan. So saya kena maju. Atau kata, kenapa Ustazah tak ada Itu training namanya. So itu antara skill lah. Benda-benda manis lah. Cuma kan, saya ni gini. Ayu ni ada benda lah yang saya kata dah pahit manis kan pengalaman kan. Ada benda lah yang saya rindu sebenarnya dengan dulu-dulu. Kalau dulu-dulu saya banyak dipanggil kelas-kelas talaki dekat masjid bersama dengan orang-orang tua dekat masjid. Saya banyak. Kalau dekat Selangor ni banyak kelas-kelas saya talaki berjumpa secara live lah dengan makcik-makcik, dengan orang-orang masjid. Dan bila berjumpa dengan orang-orang tua ni, dia duit tak banyak pun tetapi kita seronok. Nanti kita akan bercakap, touch dengan dia dan banyak benda lah yang kita miss. Tapi sekarang saya dah banyak tak orang secara fizikal sebab tak sempat masa. Kelas-kelas talaki dah tak boleh buat. Yang saya boleh buat hanya jemputan sahaja. So sekarang saya sangat miss lah nak bercakap dengan makcik, nak bercakap dengan orang masjid, makan kuih sama-sama, jalan sama-sama. Benda tu dah sangat kurang sekarang. Ya Cik Chai, saya memang orang Kelantan. Kalau di TV memang orang tahu saya punya trademark Kelantan. Saya mesti ada keluarkan sikit. Dulu saya bercakap dekat TV, jarang saya keluar bahasa Kelantan Ayu ni. Tapi rupanya saya punya trademark ni Kelantan. So saya akan keluarlah juga sikit. Maksudnya Kelantan, so okey. Ambil Kelantan. So trademark saya lah. Tak tahu kata kalau Kelantan, ya tu trademark saya. Kelantan. Okey. Tu antaranya. Lepas tu isu semasa pula saya nak ulas. Dulu masa saya banyak ulas isu semasa sejak daripada zaman surat khabar lagi. Sebelum zaman sekarang yang dunia terbuka. Zaman tu dia tak heboh digital macam sekarang. So saya pernah viral mengulas isu semasa dan dikecam kerana satu surat khabar ni dia nak suruh popularkan surat khabar dia. Dia macam letak headline tu negatif. Orang marah. Orang kata betina, penunggang agama, macam-macam lah. Masa tu dia bukan dunia terbuka macam sekarang. Facebook pun baru-baru. So masa tu dah viral. Sebab rupanya bila baca kat bawah tu tak. Saya punya interview biasa. Cuma tajuk tu dia, yelah kalau tidak tak lakulah surat khabar. Betul tak? Masa tu saya dah belajar menerima kecaman orang. Bila awak dah masuk Dewan Negara jadi ahli politik, kecaman tu memang di hujung jari je lah. Tak ada apa-apa. Okay, tapi kecaman masa dunia digital ni dia very kejam. Saya sebut gitu. Sebab tu betul ada orang bunuh diri sebab cyberbully, betul. Tapi sebab saya ni dah orang kata dah orang tua, dah lalu daripada zaman dulu sampai sekarang. So mungkin bagi saya taklah teruk sangat. Macam isu Libres tu kan. Macam saya isu Libres tu biasa-biasa je bagi saya tu. Kalau kena kecam teruk pun. Memang kena kecaman yang teruk daripada geng-geng tertentu. Geng-geng feminism, geng liberalism memang attack saya kau-kau. Dengan pelik-pelik lah. Tapi saya macam relax je sebab saya dah biasa dah sebelum tu. Tapi ada yang bersama dengan saya masa tu. Buat Libres tapi anak muda. Dia tak tahan, dia buat report polis. Dan memang sekarang tengah berjalan kes polis tu. Polis ambil serius. Tapi saya pun baru terfikir, kenapa saya tak buat report polis? Sebab mungkin bagi saya benda tu tak adalah teruk sangat. Sebab sebelum lalu teruk banyak lagi. Macam tu. Lepas tu ada kadang-kadang sekali lah kot saya pernah buat statement yang tersalah. Ada Ayu ni. Apa Malaysia viral, saya bukan tersalah, orang tak faham saya punya statement. Saya terpaksa turunkan. Tapi saya nak bagi tahulah, jarang lah saya turunkan statement Ayu ni. Bila once saya buat statement, dia akan stay situ sampai bila-bila. Kan saya akan pindah wanita setiap minggu sebenarnya. So dan ulas isu sampai situ. Tapi sangat jarang lah saya akan buang saya punya statement. Setakat ni saya rasa 2 kali je kot sepanjang hidup saya ni. Kali saya turunkan statement. Sebab statement saya tu, yelah kadang-kadang kita bila nak belajar, ada juga tersalah statement yang menyebabkan orang keliru dan marah. Satu Malaysia marah. Buat turunlah punya statement sebab dia tersalah dah. Ada. Tak ada masalah. Just maaf je lah. Kan, macam mana? Memang mungkin saya faham. Tapi bila dibaca oleh orang lain dah jadi salah faham.
Itu biasa Ayuni. Kena kecam itu biasa. Ada artis yang kecam saya balik itu biasa. Kan? Pengalaman-pengalaman lah. Cuma satulah pengalaman yang menarik juga ialah ni saya nak pesan. Saya punya geng-geng kami kan orang lama-lama. So kami biasanya kalau misalnya kita jadi influencer, of course lah orang akan panggil kita pergi ceramah kat mana-mana, bagi talk kat mana-mana, bagi training. Kita punya style, kita tidak ada rate. Saya punya style tak ada rate. Kecuali training profesional tu lain kan. Nak suruh saya buat training khas tu lain. Kan. Jadi kalau yang biasa-biasa, biasa saya memang diajar tidak ada rate. So itu biasa Tapi kadang-kadang Ayuni bila tak ada rate, ada juga kadang-kadang pergi sampai ke utara, ke selatan tak ada langsung. Ada. Kan? Tapi tak apalah macam mana. Itu pengalaman dan kerja dakwah. Banyak sabar dalam hati dan kita banyaklah okey balik semula. Sebab tu nak jadi influencer ni ekonomi kena kuat. Kalau tidak you akan tukar dengan duit. Tak nak lah sebab kita nak orang ramailah terima dakwah. So banyaklah sebenarnya pengalaman-pengalaman. Tapi saya punya pengalamannya, saya bukan jenis orang yang bercakap pandai. Saya pula bukan jenis orang yang orang kata kalau ceramah tu sedap sangat, suara best ke tak ada. Saya basically saya punya penampilan saya adalah saya banyak fokus on ilmu dan isi. Dan Ayuni ada perbezaan sebenarnya style. Kan saya jenis tak ada satu standard. Lepas tu banyak kekurangan. So saya banyak fokus on ilmu. Kalau orang nak cari dia cari saya. Tapi lepas 40 ke atas, pengalaman saya ni saya nak share. Saya dapati orang lebih suka dengar saya berletih. Berletih. Bila 40 ke atas, orang dah suka dengar saya berletih dah. Dia tak nak dah ilmiah-ilmiah. Jadi saya banyak buat pentas ilmiah hanya di seminar dan tapi kalau yang lain tu saya lebih kepada share tip, mak-mak berletih. Orang dengar mak-mak berletih dah. Saya kata macam ni agak jadi macam opah-opah dah. So itu pengalaman lah. So rupanya dakwah ni dia tak statik lah you ni. You will change gradually within the times. So pendakwah juga. Lepas tu pendakwah juga kita kena berubah-ubah lah. Cuma satu saya belajar you ni. Tak nak siapa yang berdakwah di alam maya, awak kena belajar untuk tarik awak punya audience ke alam fizikal. Itu wajib. Sebab daripada maya you tak tahu nak touch orang, nak pegang orang. Tapi bila dah ke alam fizikal, you boleh pegang orang tu. Fizikal ni maksudnya mungkin zoom, tertutup, berjumpa. Macam tu. And awak punya cabaran satu lagi daripada masyarakat fizikal, macam mana nak bawa ke alam maya awak. Sebab dua-dua ni kena blend in, sebab dua-dua ni ada pro dan kontra. Itulah kot antara pengalaman. Kan. Tapi kalau pengalaman yang saya rasa manis, masa saya jadi Dewan Negara lah Ayu ni. Masa jadi Dewan Negara, kalau nak tahu, kita bukan setakat berbahas di Dewan. Kita kena wakil ke banyak negara dalam mesyuarat mewakili kita. Tak kira lah you perwakilan kerajaan ke, tapi kalau you ada orang kata dia ada kepimpinan dan ilmu, memang kita akan dihantar wakil. Saya pernah pergilah untuk advokasi isu Kashmir. Jumpa kerajaan Pakistan. Dibawa lah dengan helikopter tentera tu untuk pergi sendiri. Tengok macam mana tempat perang antara Pakistan dengan India tu. Memang dikawal ketat lah oleh tentera. Itu pengalaman lah tu. And then lepas tu mewakili Malaysia ke Geneva. Tu biasa tu. Kan. Tu pengalaman-pengalaman manis lah. Tapi saya tak pandai orang putih Pak Ayu ni. Kan. Saya nak cerita sama saya. Bila you jadi wakil Malaysia ni, kita kena sentiasa bersedia tau. Saya bukan ketua delegasi. Biasa apa-apa kena ketua delegasi bercakap. Saya bukan ketua delegasi. Tetapi pernah saya dia macam relax-relax macam ni. Depan tu ada menteri-menteri negara tu lah. Dia kata okey, kita persilakan Asma untuk mewakili Malaysia bercakap. On the spot dia suruh saya cakap. Gila. Kau kata. Nasib baik masa tu saya ni. Tapi itulah Allah bagi hikmah masa tu. Dia pun berucap terus on the spot. Dalam bahasa Inggeris, kau tahulah bahasa Inggeris tu Tuhan bagi jadi betul pula grammar. Nak cerita kan? Tapi kalau masa lain tak jadi. Tu
pengalaman-pengalaman lah. So banyak lah. Kan benda tu memang sangat seronok. Hmm. Dia setiap pentas berbeza-beza. Ada pro dan kontra. Dan you have to be very flexible. Wallahualam. Okay, baik. Terima kasih kepada ambil pedoman kat situ lah. Di mana pun posisi kita, kita kena belajar niatkan hati kita supaya ya kita ni biasa sahaja, kita hanya menyampaikan dan Allah yang bagi posisi tersebut dekat kita. InsyaAllah. Yang keduanya, kita perlu berada dalam landasan ilmu, disiplin ilmu dan kemudian berada dalam jemaah ataupun community influencer supaya kita tak tersasar. Kita tak nak lah kita jadi orang yang tiba-tiba kita sendiri yang hanyut dalam hedonisme media. Minta jauh macam itulah. So, kita sudah berada di penghujung rancangan pula rasa macam TV3. Sebab Ustazah banyak cerita pasal TV-TV Okay, so kalau ada soalan boleh utarakan sebelum penutup kepada Ustazah. Sebelum nak bagi ruang kepada Ustazah bagi ending ataupun penutup, saya nak ajak kepada semua followers dan juga pengikut setia Ustazah Asma Hussein dan juga followers Amirah Malaysia untuk hadir ke Malakat Mall pada 16 September ini. Sebabnya kita ada pelancaran sis turun undi untuk beri kesedaran kepada wanita muda Malaysia di luar sana tentang kepentingan mengundi. Walaupun kita rasa bukan bahan pilihan raya umum Malaysia, tapi kita nak timbulkan kecanaan untuk wanita muda terutamanya. Lelaki pun boleh juga hadir. Kita jemput-jemput hadir ke Malakat Mall. Kita meriahkan Malakat Mall 16 hari bulan ini, insya-Allah. Jadi kita tengok ada tak soalan? Penonton macam khusyuk mendengar perkongsian Tadi Ustazah. kita dah jawab-jawab dah soalan rasanya. Sebenarnya Ustazah dah terus jawab. Ya, Okay. dah interaksi kan? Ya betul Ustazah. Ustazah pun memang cool lah. Okey, sebabnya dah tak ada soalan yang baru. Kita nak dengarlah penutup taujihat pesanan akhir daripada Ustazah untuk wanita khususnya lah ataupun untuk influencer. Okey, Persilakan. nombor satu. Kalau nak jadi influencer, kena bezakan kita ni influencer lelaki dan wanita berbeza. Yang dah kahwin dengan tak kahwin lagi pun berbeza. Kalau awak nak jadi influencer tapi awak rasa tak selesa lah dengan dunia terbuka, awak boleh buat Facebook group, buat Zoom, betul tak? Yang tertutup yang awak rasa awak selesa lah. Tapi yang penting awak memainkan peranan. Tak semestinya nak buat dunia terbuka macam Ayuni dengan saya ni kan, mungkin kita orang lain persepsi kita orang. So kalau awak rasa tak selesa, awak buatlah secara tertutup tapi dengan dunia awak. So kita ada ramai tau ustazah dengan pendakwah buat program-program tertutup. Sebab dia orang tak selesa. Macam tu. Lepas tu kena kreatif lah. Selain daripada awak jaga adab awak sebagai seorang wanita, suara, tampilan, aurat kan. Lepas tu satu lagi ialah bila buat sesuatu tolong fikirkan kesan dan akibat. Rasa syok aje. Nak write isu lah. Nak komen lah. Berebut-rebut nak komen. Tak menyempat-nyempat. Isu tu keluar pukul 5 pagi. Awak terus komen pukul 6. Awak tak perasan nak baca elok-elok. Kan dah kena, betul tak? Orang akan nampak awak ni write isu. Kita boleh beza tau. Orang yang betul-betul fokus isu. And then bila dia jawab dia ada pemikiran yang betul. Dengan orang yang nak write. Akan nampak. So awak jangan tampilkan diri awak nak write isu. Jangan. So sabar. Dia jadi influencer ni kena sabar. Tak apa. Kan saya dah baca Al-Quran tadi. Allah yang akan naikkan kita. Bukan diri kita sendiri. Dan kita nak bila naik, janganlah naik kerana dosa ataupun aib. Tak nak. So influencer kita kena jaga-jaga, jaga adab, jaga etika, fikir kesan dan akibat. Sebab once you muncul sini, dia akan bagi kesan sampailah kepada anak cucu. Nanti anak cucu tengok esok. Alah nenek bergelek-gelek dulu. Alah nenek duduk macam ni di TikTok. Betul tak? Patut ajar orang. Masa tu nak tarik balik tak boleh lah. Dah jadi bahan sejarah. Kesian kat awak sampai alam dinosaur tu awak tu. Kan? Lepas saya tahu banyak kali. Tolonglah duduk dalam jemaah. Dalam mana-mana NGO ke. Supaya awak tak lari. Gini. Bila awak dalam dunia medsos, awak nampak macam seorang-seorang. Tapi awak kena ada tarik awak. Kalau tersalah dia tarik. Kalau macam nak terlepas, dia pegang awak balik. Itu very important lah sebagai influencer.
Dan bila buat sesuatu, kena ada jaringan yang kuat. Jangan buat seorang-seorang. Buat kerja dakwah ni biar bersistematik dan kena ada jaringan. Dan akhir sekali lah, sempena awak nak pergi Malacca Mall ni, pertama join. Pergilah Malacca Mall untuk support orang Islam. Betul tak? Besar tu buat untuk kita tu. Dengan orang kata tempat beli belah yang siap, hawa dingin, okey lah, tak kalah lah dengan mall lain. So pergi ramai-ramai support. Yang kedua, sebagai wanita muda, awak ni kena terus mengundi. Sedar hak awak. Jangan sia-siakan walaupun satu undi. Ayuni tahu tak, saya pernah pergi ke Turki. Saya sertai pameran dan persidangan NGO Islam dunia. So NGO lah semua, bukan parti politik Tapi ada juga dekat Turki tu parti-parti politik dia buat pameran juga. So saya nampak ada satu parti ni yang Islamik lah. Penuh dengan wanita muda yang buat kempen. Dan very orang kata very refreshing. Benda-benda macam tu. Dengan pakai tudung very refreshing. So saya nampak mereka sedarlah kepentingan mengundi. Sebab apa? Sebab mereka kan berlawan dengan dunia Eropah. Turki ni kalau tengok dia ni orang Eropah tau. Dia half Eropah, half Arab. Tapi sampai sekarang walaupun dia cuba nak jadi macam orang putih. Sure. Kita simpan satu undi untuk Ustazah Asma Hussein. Okey. Suka Ustazah. Okey, terima kasih kepada Ustazah atas pesanan akhir untuk kita semua. Jadi bestnya Ustazah tapi jauh nak join kan. Nanti kita buat event dengan Ustazah dekat mana-mana nanti kan. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Ustazah kerana memenuhi jemputan daripada Amirah Malaysia yang mana Talk with Her ni adalah daripada inisiatif daripada unit hal ehwal remaja khusus untuk remaja dan juga anak muda di luar sana. Jadi topik berkaitan dengan media memang sangat sinonim lah dengan anak muda. Jadi itu sahaja. Minta maaf salah silap. Jangan siapalah kita tanpa filter Ustazah. Ya. Okay. Jangan tertipu dengan filter ya. Okey, sempoi saja. Okey, terima kasih. Kita tutup majlis dengan surah Al-Nas dan tasbih kafarah. Terima kasih semua. Kita jumpa di Malacca Mall 16 September ini. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam.